Okey korang, Assalamualaikum, sejahtera. Nama saya Dr. Azli daripada FTK. Okey, jadi nak share benda best gila. Okey, saya berjaya buat chapter 1 guna AI, tapi memang gempak ah. Okey, saya dah buat satu prompt tau. Prompt punya nota lah. Apa-apa prompt nak kena buat, step by step ni saya share kat korang. Korang follow je dapat chapter 1 yang power macam ni guys. Oh, gempak ni guys. Oh, gempak ni dapat ni. Macam ni. Dan dia guna paper yang betul lah. Dia tak ada halusinasi. Rasanya lah. Boleh try lah. Okay. So, cara macam mana? Jom tengok So, first kali saya guna cloud. Guna cloud AI. So, first kau kena register cloud lah. Macam ni lah cloud ni. Ni cloud. Cloud ni kan. Register. So, saya register. Saya masukkan prompt-prompt ni ikut yang saya punya nota ni lah. Ni guys. Nota ni kan. Nota ni first kali ni lah. Kita dah ada kan. Okay. Saya assume korang dah ada orang kata short proposal. Yang macam ni. Ni buat dekat untuk guna dekat projek lah. Ni untuk brief proposal. Ni kena ada. Boleh kita boleh proceed lah. Okay. Yang ni kita akan bagi pada cloud lah. So sekarang untuk first punya ni guys. Dia punya prompt yang pertama ni guys. Ni kau ambil kat sini ni prompt dia. Kau copy semua ni. Dah paste dekat cloud dan kau tambah proposal kau yang brief tu. Kau copy. Lepas tu kau paste dekat cloud ni lah. Ni kan. Ada cloud ni. Ni kan. Ni saya copy paste lah ni. Ni atas ni. Ni. Saya dah buat. Ni. Saya copy paste. Bila saya copy paste, cloud dia akan tunjuklah yang dia faham. Kita minta dia baca. So dia kata, dia cerita-cerita, so dia faham. Jadi, dah dia faham. Prompt yang kedua, kita minta dia generate soalan guys. Soalan ni pula, bila generate, kita akan search dekat consensus. Ataupun Scopus AI lah. Jawapan dia kita akan share balik pada cloud lah. Jadi maksudnya kita share info yang betul lah. Bukannya guna website ke apa, daripada journal punya database. So ni lah prompt dia. Ni prompt kedua, kita bagi kat dia. Dan dia akan generate soalan guys. Okay, kita generate, kita share kan. Ni prompt yang kedua, share. Ini kan. Bila share, dia akan generate soalan. Ni, soalan. Soalan ni pula, kita copy paste dan kita jawab. Kita tanya dekat soalan, contohlah. Kita copy soalan ni, kita copy semua. Kau copy semua, masuk dekat Word. Lepas tu kau cari jawapan dia sampai dapat jawapan untuk semua soalan macam ni. Ni banyak ni. So, setiap soalan, setiap soalan ada jawapan. Soalan, jawapan dan seterusnya lah. So, elok compile dekat Word lah. So, kalau nak simpan tempat lain ke pening. Jadi, jadilah nak guna apa? Nak cari jawapan. Contohlah ni soalan dia copy kan. Kau pergi satu website, nama dia Consensus. Ni. Consensus app. Yang ni. Yang ni untuk AI, untuk orang kata cari journal lah. Okay. Ni guys, Consensus. Ni. Masuk sini. Masuk sini, kau tanya soalan kat sini. Kau control V sini. Soalan kat sini, letak sini dan kau tekin enter lah untuk tanya soalan dan dia akan bagi jawapan dan dia akan follow journal lah. Ni nampak ni. Ni journal-journal yang dia rujuk lah. Nanti dia keluar. Ni semua journal dia rujuk. Dan ni jawapan ni lah. Jawapan ni lah kau copy. Copy macam mana guys? Okay, siap kan? Kau copy, kau tekan kat bawah ni. Ada tanda macam share tu. Tekan, kau ambil copy with citation. Ni, okay. Lepas tu kau copy text. Ni, copy text kan. Lepas tu pergi pada Word tu, kau paste jawapan dia yang tadi. Paste jawapan sampailah dapat semua. So, banyak muka surat lah. 100, ni 35 muka surat. Banyak. Okay. So, dah dapat. Pergi balik pada cloud. Pada cloud tu, pergi balik pada dia. Dan korang guna prompt yang ni guys. Okay, guna prompt yang ni. Kata. Ni. Okay, prompt yang ni. Kau cakap apa? Okay, dah bagi jawapan dah semua. So, minta dia write complete chapter 1 yang ada benda-benda ni. Kau bagi. Okay, so kau kata, okay, here compile answer, refer attachment. Jadi kau letak dekat cloud, prompt tu, dan korang attach file Word tu. Ni kan? Ni dah buat ni kan? Ni dah masuk, ni. Kau attach. Okay, ni belum lagi, okay. Ke bawah ni soalan tadi kan? Ke bawah ni. Bagi prompt tu, dan attach file Word, dan cloud akan buat satu tesis guys. Yang keempat. Dah siap ni lah. Dah siap tesis saya dah download, rupa dia macam ni guys. Ni. Ini sebenarnya baguslah untuk orang kata nak permulaan lah. Untuk dia punya orang kata draft lah. Kau jangan hantar benda ni. Memang kantor yang dekat Turnitin. Jadi just untuk bagi idea. Dan pada sini kau kena baca balik dan ubah. Ikut ayat sendiri dan ni lah. Ni tak boleh ni. Di kantor Turnitin ni. Okay, kau ubah dan
Tengok, verify, okay, check balik, baca, lepas tu ubah juga ayat sendiri sebelum hantar pada supervisor. Jadi ada sesuatu lah, tak ada orang kata ada writer's block ke benda sebagainya. Boleh kan? Ni best, okay. Jadi tolong try, so kau guna cloud je. Cloud memang best lah, Gemini macam hampir sikit tadi. Okay guys, okay. Cuba, terbaik.